Hello, hello, hello. So aku punya mileage dah 101 dan aku dah isi sampai full tank. So aku nak tengok Honda Elite 150S ni berapa jauh boleh pergi dengan full tank. So aku akan cuba sampai dia merah. Okey, jom. Okey, minyak pun dah berkelip. Aku mula-mula kan nak buat sampai merah je, tapi aku buat sampai berkelip sebab aku nak tengok berapa banyak yang aku boleh jalan sebenarnya. So kalau ikutkan sekarang aku punya meter 432. So daripada sini aku dah jalan sebenarnya 331 km. So jomlah kita isi minyak, tengok berapa yang kita isi penuh dan kita tengok average penggunaan minyak untuk setiap liter. Okey, aku isi minyak dulu. Okey, aku dah pun siap isi minyak. Kalau korang tengok kat sini, aku isi minyak daripada berkelip hanya 8 liter. Bermakna ada lagi 4 liter dalam tangki minyak aku sebenarnya. So agak jauh lagi sebenarnya boleh pergi walaupun berkelip. Tapi kalau korang tengok 331 km 8 liter, kalau kita kira agak-agak 1 liter tu kita boleh jalan lebih kurang 41 km. Not bad lah bagi aku. Dan penggunaan aku untuk motor ni ialah 80% highway pada speed 90 ke 100 dan dalam biasa aku speed antara 60 ke 80. So bagi aku memang agak jimat. Memang berbaloi dengan harga dan memang korang boleh beli. Okey, itu je. Bye.